Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi yang ke-8 pada malam ini dengan topik yang menarik dan untuk bahan yang ke-8 ini dan saya jangkakan akan mungkin berlaku sambungan pada minggu depan lah. Jadi panjang. Kita akan fokus kepada kertas satu. Bagaimana kita boleh mendapatkan jawapan mudah daripada kalkulator saintifik yang kita pakai. Okey, jadi harap anda bagi tumpuan betul-betul kerana skill ini bukan semua ada. Dalam buku tak ada skill ni. Okey kalau ikut ceramah dia ada dapatlah skill ni. Okey, sebelum tu kita ada dua jenis, bukan dua, mungkin 3 atau 4 jenis kalkulator lah. Yang pertama saya isytiharkan sebagai kalkulator Casio 570 570MS. Ini yang biasa pakai lah. Tapi malangnya saya tak dapat nak tunjuk dekat skrin kerana saya tak tahu macam mana nak hubungkan dia. Masih lagi mencari cara. Dan yang kedua kita ada kelas Swiss. Okay, siapa pakai kelas Swiss ni? Saya adalah boleh tunjuk dia punya emulator dia. Yang ketiga kita ada 570 yang lama juga, MS, tapi jenama dia second edition. Second edition. Okey jadi mungkin ada nama lain pula, jenama lain. Jadi kita harap kalau ada jenama lain nanti tengoklah macam mana Cuma ini fokus kita lah untuk menggunakan kalkulator yang biasa digunakan dalam sekolah menengah. Cuma kalau dapat guna kelas Swiss tu lagi baik lah. Okey, kita pergi kepada topik pertama. Topik pertama ni nama dia persamaan linear dan topik ni selalu keluar dalam SPM. Dan kita boleh dapatkan jawapan dengan menggunakan kalkulator sahaja. Tapi sebelum itu, mari kita lihat bagaimana cara manual jawapan ini dihasilkan. So kita ada 2M 2M tambah 5 sama dengan 7 darab 1 tolak M. So langkah pertama tentulah kita akan darab yang 7 dulu. 7 darab 1, 7 kali dengan negatif M. Maka kita akan buat 2M tambah 5 sama dengan 7 kali 1, 7. 7 darab negatif M dapat 7M. Negatif 7M. Hati-hati negatif. So negatif 7M. Jadi apa kita buat? Yang kat sinilah yang perlu anda fokus bahawa kita nak asingkan sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan, huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. Okey, jadi untuk itu saya asingkan, saya nak letakkan yang ada M tu sebelah kanan, sebelah kiri. Yang ada nombor sebelah kanan. Jadi ini akan bergerak lah. Dia akan bergerak ke sini, bertukar simbol. 5 akan bergerak ke sana, bertukar simbol. Okey Jadi 2M menanti sebelah kiri. Negatif 7M tu dari kanan bergerak ke sebelah kiri, bertukar simbol menjadi tambah 7M. Sama dengan 7 menanti sebelah kanan dan 5 tu bila kita bawa ke sebelah kanan menjadi negatif 5. So selesaikan yang ini, 2M tambah 7M kita akan dapat 9M. Sebelah kanan 7 tolak 5, 2. Okey. Jadi last kali M sama dengan 2 dan 9 ni oleh kerana dia adalah darab 9M maksudnya 9 darab M. Jadi 9 darab tu akan pergi ke bawah menjadi bahagi. Okey, bila darab ke bahagi, bahagi ke darab, simbol tak bertukar Darab ke bahagi, bahagi menjadi darab, simbol tak bertukar. Jadi kita akan buat 2/9. Tengok, simbol 9 tu masih lagi positif. Kita tak tukar simbol tu. Okey, yang bertukar kalau dia tambah tolak, dia menyeberang sama dengan, baru tukarlah. Tapi kalau dia darab ke bahagi, bahagi ke darab, tidak tukar simbol. So jawapan kita adalah M 2/9. C Baik, itu adalah cara manual. Yang saya nak highlight kat sini adalah cara menggunakan kalkulator. So saya harap yang ni anda dah salin kalau sempat salin dulu lah. Sebab ini cara manual pun kena tahu juga. Sebab kalau keluar di kertas 2, anda kena buat cara manual ni. Okey? Boleh? Okey Saya nak padam ini sekejap. Kalau sempat salin lah. Okey Baik, saya padam. Okey. Sekarang saya tunjukkan cara menggunakan kalkulator saintifik Baik.
Yang saya tunjuk ni adalah menggunakan class Swiss. Ini class Swiss Okay. Perhatikan, cuma pada kalkulator kita tak ada huruf M tau. Jadi kita gunakan X lah sebagai pengganti M. Okay, jadi harap anda tengok. Mana kata hari ni? Okay, so saya cuba besarkan sikit ni. Yeah. So kita type soalan yang dekat atas ni kan, 2M kan. So 2M, kita M tu ganti dengan X. So tekan 2. Tekan 2. 2. Okey, cara nak panggil X adalah kita tekan alpha tutup kurungan, nampak tak? Tekan alpha tutup kurungan, nampak tak? Ada X warna kecil, warna purple tu. Ada X warna kecil, warna purple kan? Yang X tu kita nak panggil dia kena tekan alpha dulu lah. So tekan alpha, tekan X. Okey, tekan tambah. Ingat X tu dengan tinggal M Tekan 5, follow. Lepas tu sama dengan tu, kan? Sama dengan dekat soalan tu. Sama dengan tu bukan tekan yang bawah ni. Bukan Okay, kita tekan yang ni. Nampak tak? Dekat sebelah, dekat butang calc, C-A-L-C, butang calculation, solve tu. Dekat calc tu ada butang sama dengan kecil warna pink. Nampak tak? So nak panggil sama dengan yang kecil tu, kita kena tekan alpha dulu. Tekan alpha, tekan butang calc, kita dapat sama dengan tu. Nampak? Kalau anda tekan sama dengan kat bawah, dia akan jadi error tau. Math error. Okay. So tekan alpha, tekan calc, dapat sama dengan. Kita teruskan, kat dekat soalan ni ada 7 darab 1 tolak M kan. So tekan 7. Tekan 7, tekan kurungan. Ikut jadi kurungan, kita ikut kurungan. Kurungan, tekan 1, tekan tolak. Okey, M kan? Panggil X. Alpha, tutup kurungan, dapat X. Tutup kurungan. Okey, sekarang selesai Okey, bila kita dah type soalan yang sama dengan dalam calculator, dengan menggantikan M tu dengan X, untuk jawapan, jangan tekan sama dengan kat bawah ni. Untuk jawapan, jangan tekan sama dengan kat bawah. Dia akan jadi make error. So, cara dia adalah tekan Shift Calc. Okey tekan Shift Calc sekali. Tengok saya buat. Tekan Shift, tekan Calc sekali. Okey, dia keluar macam ni kan. Lepas tu tekan butang sama dengan sekali kat bawah. Nampak? Dia keluar jawapan 0.22222. Okey Bagi siapa yang bagi siapa yang gunakan kalkulator 570 yang biasa, anda boleh ikut step ni juga sama. Tekan 2, panggil X, tekan tambah 5 alpha calc tu sama dengan, tekan 7, tekan buka kurungan, tekan 1, tekan tolak, panggil X, tutup kurungan. Lepas tu untuk pengguna 570, anda kena tekan Shift Calc tu sebanyak 2 kali. Shift Calc sekali, lepas tu Shift Calc sekali lagi. Dia akan keluar jawapan 0.2222. Okey. So 0.222 ni, kalau anda tukar kepada pecahan, kalau kita tengok tekan SD mungkin tak dapat kot. Okey, ni kan, tak dapat kan? Okey, tak apalah. Okey, perhatikan. Cuba simpan kejap dalam ingatan. X kita adalah 0.2222 kan? So, apa kita buat adalah kita test jawapan ni. Okey, ada A, B, C, D kan? Yang mana menghasilkan jawapan 0.222. Itulah jawapan dia. Contoh katalah saya nak ambil jawapan C tadi kan? Kita kata tadi dapat jawapan C kan? So, kita high cancel. Saya tekan 2/9. Tekan 2 bahagi 9 2 bagi 9, tekan sama dengan. Okey, lepas tu saya nak check dalam perpuluhan, saya tekan SD. Nampak tak butang SD ni untuk kalkulator kelas Swiss? Tekan SD, jawapan dia adalah 0.222. Nampak? Sama kan? So jawapan dia C lah. Nampak kan mudah, hanya gunakan kalkulator saja. Bagi pengguna kelas, bagi pengguna 570 MS, daripada nombor pecahan ni, kan, untuk dapatkan perpuluhan, anda tekan butang ABC. Dah tahu ABC? Ada kan butang ABC kan? Tekan ABC akan dapatlah perpuluhan ataupun pecahan. Betul tak? Maksudnya tekanlah kalkulator ni kan. Ataupun awak tekan, katalah check A tu 12 bagi 5 berapa jawapan dia. B 2/5 berapa jawapan dia. C 2/9 berapa jawapan dia. D 2/9 berapa jawapan dia. So kita dapat bahawa C sama. Sebab C 2/9 sama dengan 0.2222. Okay? Kalau ada nak tanya silakan. Saya tak dapat nak tunjuk detail untuk 570 sebab saya tak dapat simulasi tu. Saya ada kelas Swiss je. Jadi saya tak nampak korang dapat ke tak dapat. Cuba komen sikit. Kalau dapat, komen dapat. Saya nak tahu setakat mana anda dapat ikuti teknik ni. Okey, alhamdulillah dapat
Fayat guna class Swiss ke apa Yang lain macam mana? Kalau guna 570 sama cara dia Sama okey. Okay, kejap Sementara saya tunggu kejap Ambil kertas sekejap. Okey, sambung balik. Okey. Sekarang kita pergi soalan yang kedua Soalan yang kedua. Baik. Soalan kedua. Kalau kita tengok soalan kedua ni, bagi pengguna kelas Swiss dia mudah je lah masukkan ikut persamaan tu. Okey. Tapi kalau pengguna 570, okey, anda boleh guna cara berikut. Ini pengguna 570. Yang guna kelas Swiss boleh terus buat lah sebab dia akan dapat sama. Okey. Untuk pengguna 570, cara dia adalah tekan 3. Saya tulis step boleh tekan 3, tekan tolak. Okey. Kalkulator 570 ms tu dia tak dapat nak bezakan antara darab dengan bahagi So dia kena buat kurungan. Siapa yang gunakan 570 dia kena pandai main kurungan lah. Sebab tu dia leceh sikit. Sebab tu lahirnya kelas Swiss. Sebab kelas Swiss dia tak payah pakai kurungan dah. Dia ada pattern pecahan. Jadi dia mudah. Tapi tak apa. Dalam kes ni oleh kerana dia ada darab dengan bahagi tu, jadi kena pakai double kurungan So kita buat double kurungan sini. 1, 2. Okay, ikut Tekan 2. Okay. Tekan buka kurungan. Okey, panggil X. Tahu kan panggil X? Tekan alpha apa tadi? Tekan alpha untuk kurungan kan? Tekan alpha untuk kurungan dapat X. Tekan tolak. Tekan 1. Okey, tutup kurungan. Tutup kurungan sekali lagi. Okey, so ada double kurungan lah. Okey So tekan ABC Ini bagi pengguna 570. Tekan ABC dapat macam ni, betul tak? Kan? ABC. Tekan 3. Tutup kurungan. Okey. Lepas tu tekan alpha cap. Alpha cap ni alpha tambah butang CALC. Alpha cap ni akan dapat butang sama dengan. Okey. Macam tu. Jangan tekan sama dengan kat bawah. Okey so tekan alpha cap, tekan apa sama dengan. Lepas tu teruskan dengan kurungan. Okey, panggil X. Tekan ABC. Tekan 2, tutup kurungan. Okey, selesai. Ini panjang. Salin Siapa pengguna 570 harap salin step ni. Okay, lepas tu baru try kat kalkulator. Dah siap type persamaan ni semua. Baru tekan butang shift. Tekan butang shift. Tekan butang calc. C-A-L-C. Sebanyak 2 kali. Shift calc. 2 kali maksudnya. So anda akan dapat jawapan dia 3.14 kalau tak silap. Betul tak? Okay. 3.14. Jadi kita try lah kat mana antara A, B, C, D yang mana jawapan dia menghasilkan 3.4. Tekan kalkulator je lah. Tekan kalkulator, bahagi je. Dapat mana jawapan yang menunjukkan bahawa 3.14. Cuba bagi tahu kat komen. Okey, cuba. Apakah jawapan A, B, C atau D? Ya, tepat sekali jawapannya adalah B. So, bila 22.7 anda tekan kalkulator, sini akan dapat 3.14. Kalau anda tekan A, jawapan A adalah 2.43 kan? Jawapan A adalah 2.43. Besar pula tu kan? Kalau C pula anda tekan jawapan dia 2.8. D pula jawapan dia 4.4. So jawapan yang sama dengan jawapan kita dapat tadi adalah B lah. 3.14. So jawapan dia B. Nampak? Kita hanya gunakan kalkulator je. Dapat jawapan. So yang saya tulis step ni, yang step panjang lebar ni, ini hanyalah untuk pengguna 570 MS dan 570 second edition.
Okey, class width tak payah ikut step ni. Class width type macam biasa saja. Okey class width ikut step macam biasa, dia akan dapat jawapan. Jelas Okey. Tapi kalau macam ni kalau manual pula kalau manual kita kena tahu juga ni. Kalau keluar kertas 2 macam mana nak buat kan? Okey, maka saya padam ni. Saya padam Okay, saya padam. Jadi harap anda dapat salin Dengar, takut nanti lupa, nanti nak test balik. Jadi patutnya kena test lagi sekali. Test sampai dapat. Okay, so soalan dia 3 tolak 2 kurungan X tolak 1 tutup kurungan bawah dia 3 sama dengan X per 2. So cara yang pertama ialah selesaikan dulu yang atas. Yang ni. Ni kena selesaikan dulu lah. Apa-apa hal pun dalam kurungan, selesaikan dulu. So kita akan dapat sepatutnya sini 3 tolak 2X tolak 2. Bawah dia 3. Kan? Sama dengan X per 2. Okay So cara seterusnya adalah kita kena jadikan dia 3 ni, oleh kerana 3 ni adalah nombor yang single. Jadi kena jadikan dia pecahan lah. Biasanya kita akan buat apa? Jadi bagikan dia per 1. Macam tu. Nampak? So dia ada 2 tingkat lawan 2 tingkat lah. Tadi kan 3 tu satu kan? 3 tu setingkat je. So nak bagi lawan yang setara, kita jadikan dia 3 per 1 supaya 3 tu akan jadi 2 tingkat jugalah. Nampak semua 2 tingkat sekarang ni. So sebelah kiri kita, oleh kerana yang ni kan 1, ni kan 3. So tak sama kan? So macam mana 1 jadi 3? Jadi apa kita buat adalah 1 tu darab dengan 3 lah. Okay, 1 ni kena darab dengan 3. Alamak, tak nampak pula 1 ni kena darab dengan 3. 1 ni darab dengan 3. Atas pun sama, kena ikut darab dengan 3. Okay Untuk jadikan dia setara lah. Bawah ni 3, ni pun 3 kan. Jadi atas 3 kali 3 akan dapat 9. 9 tolak atas tu kekal 2X tolak 2. Bawah dia akan jadi 3 sekali sahaja sebab kita dah pun setarakan yang bawah. Nampak? Bila dah setara, jadi bawah tu tulis sekali saja 3. Okey? Okey, lepas tu apa jadi? Lepas tu kita akan buat sama dengan ni kekal lah macam tu Okey. Sekarang kita selesaikan dulu yang sebelah kiri ni, yang ada ni kita selesaikan dulu. Cuba kita pemudahkan dulu. Iaitu 9 tolak 2 lah. Okay, jadi kita pemudahkan, kita tulis yang baru. Jadi 9 tolak 2, kita akan dapat 7 lah. 7 tolak 2X per dengan 3 sama dengan X per 2. Okay, tengok lagi yang beratnya tu. Okay, sampai sini apa nak kena buat? Okay, sampai sini, kita boleh darab silang. Okay, darab silang So maksudnya yang ini darab yang bawah, yang ini darab yang atas. Okay. So langkah pertama untuk darab silang adalah kita buat dulu sama dengan. Untuk bezakan mana sebelah kiri, mana sebelah kanan. Jadi kita ambil 7 tolak 2X tu darab 2 letak sebelah kiri. Letak sebelah kanan boleh. Jadi kita ada 2 sini, 2 darab 7 tolak 2X. Okey, siapa yang akan dikurungkan? Kita pilih sebutan yang banyak. So antara 2 dengan 7 tolak 2X, 7 tolak 2X tu 2 sebutan. Jadi kita kurungkan yang banyak lah. 2 tu kan 1 je nombor dia. Jadi 2 tu tak dikurungkan. Kita kurungkan yang banyak sebutan. 7 tolak 2X. Itu yang dikurungkan. Jadi sebelah kanan, X darab dengan 3. Macam tu. X darab 3. Lepas tu, itu maksudnya darab silang. Selesaikan yang ini. Okay, selesaikan yang ini. 2 kali 7, 14. 2 kali negatif 2, negatif 4X. Sama dengan X kali 3, 3X. Okay. Okey, sikit lagi habiskan. Jadi X ini kita kumpulkan sebelah kanan lah sebab dia nak jadi positif kan. Jadi apa saya buat? Saya akan pindahkan 4X ini ke sebelah kanan supaya dia akan jadi positif. Maka hasilnya adalah 14 stay sebelah kiri sama dengan 3X menanti 4X tu bila bergerak ke sebelah kanan bertukar simbol menjadi tambah 4X. Teruskan 14 sama dengan 3X tambah 4X 7X. Ya. 7X. So, kita asingkan akhirnya. Okay, so 14 bahagi 7 sama dengan X. Asal 14 bahagi 7 Tak dapat pula 27. Ada salah ke mana? Dah pandai dapat 14. Ada saya salah ke mana ke? Ya. 3, 9 tolak 2X tolak 2. Oh, okey. Ya. Negatif, tak perasan negatif. Ya. Okey.
Ada kesilapan kat sini. Ya Ada kesilapan. Okey. Oh, saya perasan. Tak dapat jawapan tadi. Ya Kena pandang balik. Okey, ada sedikit kesilapan. Sedikit kesilapan menyebabkan jawapan bawah salah. Ada negatif kat sini je. Saya tunjuk ya. Kesilapan ni sering berlaku dan ramai buat silap juga. Okey. Perhatikan semua negatif ni. Yang ni kan. Negatif ini dia ada fungsi tau. Bila berdepan dengan 2x tolak 2, dia akan merubah simbol dalam tu. Jadi apa saya buat adalah okey, atas tu betul. 3 kali 3 9. 9. Okey. Sekarang tolak. Okey, 2x tolak 2 tu harus dikurungkan terlebih dahulu. Okey, 2x tolak 2 dikurungkan terlebih dahulu. Okey, bawah sama. Macam sama tadi, sama 3 lah, 3. Sebelah kanan sama, x tolak 2. Okey, harap dapat jawapan kali ni. Okey, kenapa saya kurungkan yang 2x tolak 2 tu? Sebab depan dia negatif tau. Perhatikan depan ni negatif. Jadi negatif itu umpama dia akan merubah simbol yang di depan dia. Jadi negatif ni kalau darab dengan 2, dia akan bertukar menjadi negatif 2x. Kemudian negatif ni pula jumpa yang belakang, tengok negatif jumpa negatif dia akan bertukar jadi positif. Jadi sepatutnya yang baru adalah 9 tolak 2x tambah 2. Okey, tambah 2. Okey, tambah 2. So negatif darab negatif tambah 2 lah. Okey. Bawah dia adalah 3 sama dengan x per 2. Seterusnya selesaikan yang tadi, iaitu 9 dengan 2 ni boleh diselesaikan. So 9 tambah 2 kita akan dapat 9, 11 kan? Betul tak 11? 11 tolak 2x. Bawah dia 3, sebelah kanan adalah x tolak x per 2. Sekarang baru kita tak silap. Okey sekarang baru tak silap. Silang, ini darab ni, ini darab ni. So macam tadi, macam masa 2 sebelah kiri berjumpa dengan 11 tolak 2x, maka 11 tolak 2x itulah kita kurungkan. Sama dengan sebelah kanan, x jumpa 3. Jumpa tu maksudnya darab darab. Okey, kita selesaikan. Okey, 2 kali 11, 22. 2 kali negatif 2, dapat negatif 4x sama dengan 3x. Okey, so pindahkan 4x ni ke sebelah kanan, bertukar simbol. So 22 stay sebelah kiri, sebelah kanan akan jadi 7x, betul? Kan? 4x negatif bawa kanan jadi positif kan? Jadi 7x. So tinggalkan x seorang-seorang sebelah kanan, 7 pisah jadi bahagi. Maka 22 per 7. So jawapannya samalah tadi. Jawapan kita adalah tadi B kan? 27. Okey. Jadi tadi saya sedikit silap, iaitu negatif depan ni. Ini yang ni kat sini silap. Dekat sini silap. Dekat sini. Ni. Okey. Berhati-hati. Negatif jumpa dekat belakang, dia akan bertukar simbol. Saya akan tunjuk contoh lain depan ni bagi anda faham. Okey, siapa nak tanya boleh tanya sekarang? Boleh tanya cepatlah. Okay, saya akan tunjukkan contoh macam mana simbol tu boleh bertukar. Ini kerap kali berlaku. Okey, boleh salin cepat sikit. Saya nak padam ini. Okey. Tak apalah, nanti kalau tak sempat saya boleh tengok video akan datang itu gunanya video tu, boleh tengok balik. Okey ni salin, kalau nak salin lah. Okey saya dapat jawapannya. Panjang kan? So memanglah tadi saya guna kalkulator. Sebab kertas hatu kan dia tak perlukan jalan kerja. Tapi saya tunjuk kat cara manual ni supaya kalau keluar kertas dua, macam mana kan? Kita ada pengetahuan sikit. Jadi kenalah belajar dua-dua Sebab tu saya kata sesi ke-8 ni bahan dia panjang lah. Kita akan bersambung-sambung nanti. Okay, sebab kita nak detailkan penerangan kita, cara kaedah kalkulator dan kaedah manual. Okey, dah salin Okey, kita nak cuba soalan ketiga pula. Okey, soalan ketiga Harap bersedia. Soalan ketiga, pengguna kelas Swiss atau pengguna 570 ms sama saja. Pertama, saya akan tunjukkan cara kalkulator dulu. Okey, cara kalkulator dulu. Bagi pengguna kelas Swiss boleh cuba try. Boleh cuba terus, tak ada masalah. Pengguna kelas Swiss. Okey
Bagi pengguna 570. Okey, bagi pengguna 5 bagi kalkulator 570 MS. 570 MS ataupun yang second edition. Sila ikuti langkah berikut. Oleh kerana dia ada pecahan Ada sini pecahan, ini pun pecahan. Jadi kalkulator 570 MS ni dia tak dapat nak bezakan antara darab dengan bahagi. Dia pening. Jadi kita kena pandai main kurungan. Okey, jadi apa saya buat? Kita kena buat double kurungan. Okey, tengok cara ni. Double kurungan. Okey. Ni pengguna 570 Double kurungan. Okey, Y tu tahu tak macam mana dapat Y? Tekan alpha, tekan apa? Saya tak ingat kat kelas Swiss. Mana Sekejap. Dekat kelas Swiss saya tak ingat lah. Tapi dekat 570 tekan apa lupa dah. Ada kan dekat sebelah X? Nampak tak huruf Y tu? Koma. Betul tak? Bagi pengguna 570, huruf Y tu dekat butang koma. Tekan alpha, tekan Y. Tekan koma. Tekan alpha, tekan koma, dapat huruf Y. Betul tak? Sebabkan Y ada dalam kalkulator, so kita boleh gunalah huruf Y tu. Okay. Bagi pengguna kelas Swiss, saya tak ingat. Cuba tengok. Rasanya boleh kot. Sama kan? Lebih kurang sama. Okay. So, kita tekan Y. Kita tekan alpha, tekan alpha, koma, dapat Y. Okay. Lepas tu kita tekan tolak. Tekan 6. Okay. Tutup kurungan kali pertama. Okay. Kemudian, diikuti dengan tekan ABC. Dah. Tekan 3. Tekan tutup kurungan. Okay. Jadi, saya terangkan apa fungsi kurungan-kurungan ni. Kan tak faham kan? Tekan tolak. Okey, lepas tu buka dua kurungan. Double kurungan lagi. Double kurungan. Tekan Y. Panggil Y. Alpha, koma, dapat Y. Tekan tolak. Tekan 4. Tutup kurungan. Okey. Tekan ABC. Dapat bahagi tu. Dapat ABC. Tekan 2. Tutup kurungan. Okey. Lepas tu tekan alpha cup. Butang alpha dengan butang CALC. Butang alpha cup. Dapat simbol sama dengan. Okey. Lepas tu tekan 1. Okey, siap kita punya persamaan. Lepas tu nak kira, barulah tekan shift cup 2 kali. Tekan butang shift dengan butang cup 2 kali. So jawapannya adalah, siapa dapat jawapannya? Ya, -6. C, selesai. Nampak kita guna kalkulator yang selama ni kita tahu mungkin tak banyak fungsi. Sebenarnya banyak fungsi nampak? Selesai, tak payah kau nak selesaikan cara manual kan. Sebab ni yang kita satu, guna kalkulator je dapat jawapan. Nampak? Dalam buku tak ada ni. Dalam buku tak diajar ni. Okay So, pengguna 570, tolong salin step ni. Okey, saya bagi tahu kenapa ada kurungan. Pertama, kalkulator 570 MS ni ataupun yang second edition, dia tak dapat nak bezakan antara darab dengan bahagi kan. Lepas tu ada tambah tolak, dia akan jadi pening. Sebab tu kita katakan kalau tekan tanpa kurungan, dia akan jadi math error. Okey, ataupun syntax error. Jadi kita kena pandai guna kurungan lah. Kalau kita guna kurungan, dia boleh baca lah. Okey, boleh baca. Okey. Kita tengok ni kurungan yang pertama ni dari sini ke sini tengok ini kurungan pertama Sangat pula ni. Okey, tengok kurungan pertama dari sini ke sini adalah untuk tutup yang ni, kurungkan yang ni. Itu. Ini saya ajar untuk 570. Kenapa ada kurungan tu? Okey Kemudian kurungan kedua dari sini ke sini adalah untuk tutup yang ni. Dia kira ni dulu. Nampak dia asingkan yang ni. Okey. Kurungan pertama tadi untuk asingkan Y tolak 6. Okey, kalau tidak, kalkulator akan kira, kalau tak ada kurungan, kalkulator akan kira macam ni. Y tolak 6 kan, bagi 3. Kalkulator akan kira bagi 6 dulu. Dia akan 6 bagi 3 dulu. Nampak? Sebab tu kena buat kurungan. Bila buat kurungan, dia akan hold dulu. Dia tak akan kira lagi. Kalau tak ada buat kurungan, dia akan kira bahagi dulu. 6 bagi 3 dulu. Kan salah. Okey bukanlah kalkulator tak pandai. Tapi dia punya, orang kata, prosedur dia begitu. Sebab tu lahirnya kelas Swiss. Kelas Swiss adalah kalkulator yang tercanggih selepas kelahiran 570 MS second edition. Jadi
Kelas Swift menyelesaikan masalah tanpa kurungan. Jadi dia boleh buat tanpa kurungan. Okey. Sama juga yang sebelah kanan ni. Kurungan pertama sini ke sini adalah untuk bezakan antara y tolak 4. Okay, nampak Dan kurungan kedua daripada sini mula sampai ujung ni adalah untuk bezakan antara yang y tolak 4 per 2. Nampak? Macam tu. Bila kita buat kurungan macam tu, barulah dia boleh kira kemudian. Dia tengok dulu algoritma mana yang lebih keutamaan, barulah dia akan kira dan jawapan kita baru dapat yang tepat lah. Itulah sebabnya kenapa pengguna 570 banyak sangat pakai kurungan. Okey? Anda akan jumpa lepas ni lagi banyak kurungan ke? Boleh Okey, dapat tak? Okey, boleh faham Okey, cuba soalan 4. Cuba sendiri. Nak cuba sendiri. Okey kita pergi terus nombor 4. Cuba nombor 4 ni. Boleh tak? Apakah jawapannya? Saya tulis jawapan kat situ. Kat ruang komen. Saya nak tengok jawapan dulu. B Oh, dapat B Alhamdulillah. Okey, baik. So, dah dapat tu kira andal lah korang tu. Ini baru satu bab tau. Baru satu topik. Ada banyak lagi lepas ni. Kita akan ajar. Okey. So, bagi pengguna 5 kelas Swiss tak ada masalah Saya tak nak cerita pasal kelas Swiss. Kelas Swiss tak ada masalah. Dia orang relax je. Tapi tak apa. Pengguna 570 ikuti langkah berikut. 10, tekan 10. Tekan tolak. Okey, tekan buka kurungan. Tekan 2. Panggil Y. Tahu panggil Y? Alpha, koma kan? Panggil Y, tekan ABC, tekan 3, tutup kurungan. Tekan alpha count. Tekan alpha count dapat sama dengan tekan 5. Okey, selesai. Barulah tekan shift count sebanyak 2 kali. Shift count sebanyak 2 kali. Maka jawapan kita akan dapat 7.5 kan? Betul tak? 7.5 kan? So, tukarlah kadar pecahan. Tukar kadar pecahan, tekan butang ABC lah kan? Tekan ABC tu, butang ABC. Kita akan dapat jawapan dia 15/2. Okey Bagi pengguna kelas 570 ni, bagi pengguna 570, butang ABC ni ada fungsi dia. Kalau kita tekan ABC kali pertama, kita akan dapat jawapan pecahan tak wajar macam ni. Okey Kalau anda tekan shift tekan butang shift, tekan butang shift, tekan butang ABC, dia akan dapat dalam bentuk nombor bercampur. Okey Itu kegunaannya lah. Jadi, anda boleh dapat pecahan biasa, pecahan tak wajar, nombor bercampur. 3 kali dapat. Dengan cara tekan shift ABC lah. Okey. Kalau pengguna kelas Swiss pula, anda akan tekan butang apa? Butang SD. Butang SD. Bawah ni kan? Ni butang SD. Butang SD. Nombor soal ni. Okey. Nampak ni butang SD ni kan? Okey, butang SD ni tengok cursor saya ni. Kalau tengok yang SD biasa tu, dia akan keluar dalam bentuk perpuluhan lah dan juga pecahan biasa. Lalu kalau nak nombor bercampur dan pecahan tak wajar, nampak yang warna kuning tu kan? Warna kuning kan ada A, B, C dan DC tu kan? A, B, C tu adalah nombor bercampur dan D per C adalah pecahan tak wajar. Jadi nak dapatkan pecahan tak wajar atau nombor bercampur, tekan shift dulu lah. Tekan shift, tekan SD, baru dia akan tukar kepada bentuk nombor bercampur ataupun pecahan tak wajar. Okey? Harap dapat info lah untuk yang ni Jadi anda boleh tak perlu takut tak perlu risaulah untuk tukar kepada pecahan tak wajar. Okay. Baik, kita pergi seterusnya. Okey, selesai untuk persamaan linear. Okey, kita masuk bab yang kedua. Topik kedua, satu lagi topik yang biasa digunakan dalam persamaan dalam ketahatu, iaitu nama dia ketaksamaan linear. Okey, masih lagi form 1. Ini form 1 juga. Dan topik ini juga selalu keluar dalam SPM. Dan kita boleh guna kalkulator juga untuk dapatkan jawapan. Okey? Baik. Nama dia pun ketaksamaan. Dia sama adik-beradik dengan persamaan linear. Tadi kan persamaan linear. Ini adalah ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear adalah abang kepada persamaan linear. Cuma beza dia adalah dia menggunakan simbol macam ni kan. Baik. Baik, kalau kita tengok secara manual Okey, kita buat cara manual dulu. 2 tolak 3Y. 3Y kan? Lebih besar sama dengan 6 tambah 5Y.
So apa perlu buat ialah kita macam anggap macam persamaan linear jugalah, ada sama dengan kan. So kita asingkan y dengan y, huruf nombor dengan nombor. Jadi saya nak asingkan 3y ni ke sebelah kanan supaya 3y tu menjadi positif. Lebih senanglah kita kira kan. Jadi 6 tu akan bergerak ke sebelah kiri, bertukar simbol lah. Jadi 2 stay, 6 bergerak ke sebelah kiri menjadi negatif 6. Simbol stay. Okey, 5y menanti sebelah kanan, 3y tu bergerak ke sebelah kanan, bertukar simbol menjadi tambah 3y. Okey, sekarang kita dah kumpulkan antara nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Selesaikan 2 tolak 6, kita akan dapat negatif 4. Okey, negatif 4 kan. Okey, B besar sama dengan 5y tambah 3y, 8y. Okey, 8y. Okey, so dah dapatkan y solo kan, y solo ni follow kita simbol tu kita follow dulu. Y stay 8 oleh kerana dia dah darab, bahkan bergerak ke sebelah kiri menjadi bahagi. So negatif 4 bahagi dengan 8. Okey, kita selesaikan 48, kita boleh bahagi 2 kan. Kita bahagi 4 dapat 1, bahagi 4 dapat 2 kan. Jadi sebelah kiri akan jadi negatif 1/2 lebih besar sama dengan y. Baik. Selesai yang ni, jawapan dia adalah, okay, cuba tengok dalam ketaksamaan, kita kena faham yang ni. Bila sampai yang kita dah kumpulkan setempat ni, contohnya macam ni. Y dengan Y kan, nombor dengan nombor. Okay, lepas tu kita pemudahkan kan, kita dapat yang ni. Okay, perhatikan ni perhatikan, kat sini turning point dia. Perhatikan kat sini. Bila kita dah selesaikan mengasingkan huruf dan nombor, dan kita telah memudahkan dia, perhatikan dekat sini. Okay, nombor dekat 8y ni kan, dia akan bertukar simbol sebabnya, sekejap Okey, sebabnya kita tengok sini 8y, dia positif kan. Yeah. So jawapan tu nanti bila dia akan 8y tu pergi ke sebelah kiri, maka automatik simbol ini akan bertukar arah, terbalik. Ya. Tengok, tadi kan 8y ni ke sebelah kanan kan. 8y tu akhirnya akan bertukar tempat ke sebelah kiri tu tak? Nampak tadi yang step kedua ni, nampak ni anak panah ni. Kan 8y tu bergerak ke sebelah kiri kan. Daripada kanan, dia pindah ke sebelah kiri. Betul tak? Jadi bila pindah sebelah kiri, daripada darab menjadi bahagi, jadi simbol itu akan auto tukar juga. Dia akan berpaling arah. Jadi dia akan menjadi negatif 1/2 tadi Jadi macam ni. Y, ini betul tadi kan? Betul lah dia. Dah dapat jawapan ni. Okey. Jawapan ni. Jawapan adalah A tadi. Kita berdua. Okey. Ya. 8y tadi ni, dia kekal, ni kekal. So jawapan dia walaupun terbalik, dia akan sama dengan A tadi. Jawapan dia A. Sama. Dia tak tukar simbol. Perhatikan dalam soalan ni, dia punya simbol dia arah ke kiri. Dia sama dengan yang ni. Cuba tengok betul. Cuba tengok arah, tadi cakap arah tutup mulut. Ni kan okey, ni mulut terbuka tengok tanda ni. Yang tanda X ni mulut terbuka, yang Y ni mulut tertutup. Okey. Arah mulut tertutup, arah Y. Jadi sama lah ni. Arah mulut terbuka, arah nombor X. Jadi betul lah. Jadi jawapan dia adalah A Dia tak tukar simbol. Sebabnya tadi ni 8y dan jawapan akhir ni Y ni adalah sama positif. Bila jawapan dekat 8y tu dengan Y yang bawah kekal simbol yang sama, maka dia tak bertukar arah lah, dia kekal yang tu. Dia kekal yang tu. Ini kalau cara manual lah. Okey tak apa. Nanti kan tunjuk cara lain tak? Tunjuk cara lain. Okey biasanya bila sampai kita dah selesaikan kumpulkan Y dengan Y, nombor dengan nombor, lepas tu kita pemudahkan dan kita akan tengok jawapan akhir. Kalau yang first sebelah kanan tu masih lagi positif, sama macam atas, maka simbol dia akan kekal lah. Tapi kalau dia bertukar, barulah kita tukar simbol. Okey, baik. Untuk bagi guna kalkulator, bagi pengguna kalkulator, kita type balik persamaan ni, sama je, cuma kita gantikan simbol ni dengan sama dengan. So, tekan macam mana lah? 2 tolak 3y sama dengan 6 tambah 5y. Kita anggapkan dia sama dengan. Sebab dalam kalkulator tak ada simbol ketaksamaan tu. Kita buat sama dengan. Okey.
So tekanlah kalkulator. 2 tolak 3 tolak Y. Alpha calc dapat sama dengan tekan 6 tambah 5 Y. Tekan shift calc 2 kali. Tekan butang shift dengan butang calc sebanyak 2 kali. Maka kita akan dapat jawapannya adalah 0.5, betul tak? Kita akan dapat sini Y sama dengan 0.5, betul? Negatif kan? Betul tak? Silap lah. Okay, kalau tak silap, jawapan dia Y negatif 0.5. So, tukarlah kepada pecahan. So, dia akan dapat Y sama dengan negatif 1/2. Okay, okay. Oleh kerana kita dapat jawapan kita Y sama dengan negatif 1/2 dan kita ada konflik antara A dengan B, A dengan C. Okay, A dengan C jawapan sama. Jadi, B automatik salah lah, B dengan D automatik salah. Kita ada jawapan A dengan C. So, nak mudah, kita tengok dalam kalkulator, dalam persamaan ni, 2 tolak 3Y lebih besar sama dengan 6 tambah 5Y. Okey, dia tak sama dengan kaedah manual. Kalau kaedah shortcut guna kalkulator, kita tengok simbol ketersamaan ni, dia macam ni kan. Okey, perhatikan Y ni pula. Y ni dengan Y ni, ada tak kemungkinan dia akan digabungkan dan akan pindah daripada darab jadi bahagi? Okey, jawapannya adalah sebab tentulah kita akan pindahkan Y dengan Y untuk sempat. Lepas tu untuk dapatkan Y, tentulah kita akan buat operasi daripada darab jadi bahagi. Jadi kalau operasi itu ada, maka secara automatiknya simbol ini tadi, simbol yang ini akan bertukar terbalik. Okey, maka jawapan ni kita ambil je Y kurang sama dengan negatif 1/2. Dia tak sama dengan kaedah manual tadi. Okey, untuk kaedah kalkulator, shortcut dia adalah perhatikan soalan. Soalan tu kalau kita boleh kumpulkan Y setempat dan ada tak kemungkinan nombor dekat Y tu kita akan pindah jadi bahagi. Kalau ada kemungkinan itu, maka kita expect simbol itu akan auto bertukar arah. Jadi kita akan terus dapat jawapan Y kurang sama dengan negatif 1/2. Jawapan dia adalah A. Okey. Dia tak sama macam kaedah manual. Kaedah manual tadi kita ikut flow, dia tak tukar arah. Okey Tapi kalau kalkulator, kita nampak macam orang tanya macam mana nak tahu dia tukar arah. Okey, perhatikan soalan. Kan 2 tolak 3Y kan? Sebelah kiri. Sebelah kanan 6 tambah 5Y. Jadi pertama kemungkinan dia adalah kita akan kumpulkan Y setempat kan? Y dengan Y. Okey, satu. Kedua, nanti kita akan jadikan darab ke bahagi tau. Sebab nak dapatkan Y single kan? Tentu akan jadi darab ke bahagi. Jadi perubahan darab ke bahagi tu akan menyebabkan simbol dia akan bertukar arah secara automatik. Maka kalau kita faham yang tu, kita terus tukar simbol. Terbalik je. Okey cuba tengok soalan nombor 6 pula. Okey, nombor 6 Okey, nombor 6. Okey, nombor 6 ni kan. Kalkulator tekan untuk pengguna 570, untuk pengguna 570 MS. Tekan 1, tekan tolak, tekan 4, tekan ABC tanpa kurungan tak ada kurungan. Tekan 3, panggil X. Okey, tekan sama dengan alpha calc dapat sama dengan tekan 6. Okey. So kita tekan shift calc 2 kali bagi pengguna 570. Bagi pengguna kelas Swiss, tekan shift calc sekali saja diikuti dengan sama dengan kat bawah. Okey, sebanyak 2 kali lah. Okey, so apa jawapan dia? Cuba bagi tahu apakah jawapan dia. Kita akan dapat jawapan seri kan. Kalau pilih A pun ada sama dengan C. Kalau kita pilih B pun sama dengan D. Dia punya perbezaan dia arah je lah. Okey, bila anda kira guna kalkulator akan dapat jawapan dia negatif 3.75. Okey, sekarang tukar kepada pecahan. Negatif 3.75 tu sila tukar kepada pecahan. Bagi pengguna 570 tekan ABC. Bagi pengguna kelas Swiss tekan SD. Kalau tak boleh tekan SD, kena type semula. Tekan cancel dulu. Tekan type balik. Negatif 3.75. Tekan sama dengan. Baru tekan SD. Dia akan keluar dalam bentuk pecahan. So, jawapan dia adalah 17/4 ataupun 15/4. 3.75 tu tukar kepada pecahan akan jadi apa? 15/4 kan? Tak? Negatif 15/4. Betul ke? Kan? Okey
So jawapan kita dapat adalah negatif 15/4. Okey, baik. Sekarang pertarungan antara B dengan D. Okey, so bila kita dapat negatif 15/4, automatiknya A adalah salah, C pun salah. Macam itulah kita buat. Okey. Jawapan kalkulator dia dah bagi jawapan skema dah. Kita nak pilih je. So A dengan C auto salah. Antara B dengan D sekarang. Baik. Kalau ikut secara teori kalkulator tadi tu, saya kata, cuba tengok soalan Yang ni kan. Okey, ni soalan dia. Tengok ada tak kemungkinan nilai X itu akan berpindah randa? Maksudnya darab jadi bahagi. Ada kan? Mesti ada kemungkinan. Tengok ni. Tengok ni pun tahu dah. Nanti X 4/3 ni akan terpisah daripada X. Dia akan bertukar menjadi bahagi. Dia akan bertukar menjadi bahagi. Jadi bila ada kemungkinan untuk dia bertukar menjadi bahagi tu, maka simbol akan jadi auto bertukar. Daripada arah ni akan tukar jadi terbalik. Auto bertukar. Maka jawapannya adalah B. Ya? Itu je. Sebab kita nak tengok dia kemungkinan untuk daripada asal tu, daripada darab jadi bahagi. Kalau darab jadi bahagi, simbol dia auto bertukar. Okay? Tapi kalau dia tak ada kemungkinan untuk darab ke bahagi ke darab, ataupun dia hanya buat tambah tolak aja, maka simbol dia kekal. Okay? Yang saya bagi tahu ni, kenapa dia auto bertukar? Kalau ada kemungkinan darab jadi bahagi jadi darab. Itu ada kemungkinan untuk jadi auto bertukar arah. Okey? Nanti anda akan faham lah. Buat perlahan Okey, kita buat nombor 7 pula. Jom, nombor 7. Okey, bagi pengguna 570 ms. Kelas ni okey Senyap je kelas ni. Biasa kelas tak ada masalah kot. Kelas ni okey Negatif 3 panggil X, tekan alpha kap. Okey, tekan 2, tekan kurungan, panggil X, tekan tambah, tekan 10, tutup kurungan. Okey, ini bagi pengguna 570 ms ataupun second edition. Okey, pastikan tak salah jangan salah type. Lepas tu tekan shift kap 2 kali, shift dengan butang kap sebanyak 2 kali. So jawapan ni kita ada apa? Apa jawapannya? Apakah jawapannya B Jawapan nombor 7. Siapa dah dapat? Oh, negatif 4. Okey, betul jawapan dia negatif 4. Baik, sekarang tapi kita ada jawapan seri sekarang ni. Kalau kita dapat jawapan negatif 4, bermakna A dengan B adalah salah. Sekarang C dengan D. Yang mana satukah jawapannya? Sikit tanya korang pula. Yang mana satukah jawapannya? C atau D? Cepat. Siapa boleh dapat jawapan? C atau D? C atau D? Tingkatan 4 pun sama, boleh try tingkatan 4. Ini topik form 1 ni. C ke D C ke D. Ada tak kemungkinan untuk jadi bahagi? C atau D? Ada seorang jawab C. Yang lain macam mana? Kita tunggu yang lain ni. Dapat ke? Jawapan tu betul lah, negatif 4. Tapi arah ni. Okey Pertama tengok dia sini sebelah kiri kan ada 3x. Ini kan ada 2x ni. Kalau kita selesaikan akan dapat 2x tambah 20 kan. Lepas tu pula x dengan x akan dikumpulkan setempat, betul tak? Dia akan bergerak lah. Lepas tu nombor dekat x tu akan confirm akan berpindah jadi bahagi kan. Bila pindah jadi bahagi, auto tukar arah lah. Auto tukar arah. Kan? Kita tengok sini pun tahu dah. Nampak ni. Kan sebelah x ni ada nombor kan, nampak? Jadi x tu kalau dia nak pisahkan dengan nombor, dia akan pisah dia akan cara bahagilah kan. Betul tak? Jadi kan nombor kan contoh macam ni. Kalau macam ni kalau 3 tambah x sama dengan 2 contoh ni contoh. Kalau dia kes macam ni, dia tambah, cara nak pisahkan 3 dengan x tu, dia hanya pindahkan 3 ke sebelah kanan jadi tolak kan. Maka x sama dengan 2 tolak 3. Itu cara lain. Itu cara pindah dia hanya tolak je kan. Bukan tempat. Tapi kalau kes yang kedua, kalau 3 darab x, 3x sama dengan 2 contohnya kan. Nampak Kita nak pisahkan 3 ni, dia kan darab tu. Jadi bila nak pisahkan dia akan jadi bahagi kan. So x sama dengan 2 bahagi 3, nampak? Jadi kemungkinan untuk jadi bahagi tu ada. Oleh kerana itu,
maka dia akan auto tukar arah. Jadi inilah arah dia. D lah jawapan dia. Okay. Boleh Okay, jom. Nombor 8. Nombor 8. Nombor 8. Okay, nombor 8 oleh kerana dia bertingkat, saya akan tunjukkan step Bagi pengguna 570 MS dan second edition, sila ikuti langkah berikut. Okay, tekan butang 3, tekan tolak, tekan buka kurungan, panggil X, tekan ABC, tekan 2, tutup kurungan. Untuk bezakan yang ni dia tak boleh beza tu, kena buat kurungan. Okay, panggil, tekan alpha cut dapat sama dengan, tekan alpha cut dapat sama dengan, tekan 8, tekan tambah, buka kurungan, panggil X, tekan ABC, tekan 4, tutup kurungan. Selesai yang tu, macam biasa, tekan butang shift cut sebanyak 2 kali. Pengguna kelas Swiss tak ada masalah, tekan shift cut sekali dan tekan sama dengan. Maka apakah jawapannya? Yang ni tak ada seri buat dia semua lain-lain. A lain, B lain, C lain, D lain. Tak ada yang sama. Negatif 6.66 tukar kepada pecahan sebab jawapan kita adalah pecahan. Apakah jawapannya? A, B, C atau D? Tak mungkin A lah kan? Ya, jawapannya adalah C. Tahniah. Jawapannya adalah C. Kan senang? Nampak? Dah dapat jawapan pun. Selesai. Senang kan? Baru 2 topik. Ada banyak lagi topik lepas ni. Kita dapat. Saya akan tunjukkan macam mana kita dapat kalkulator. Dah dapat kalkulator. Dapat jawapan ada kalkulator. Kalkulator ni akan bagi jawapan skema. Nampak? Dengan cara kita kena pandai bagi arahan pada dia. Kalkulator ni macam komputer lah. Okay. Kalkulator ni dia kalau faham arahan kita, dia akan bagi jawapan skema. Jadi kita hanya pandai guna je lah. Okay, selesai untuk topik ini. Ketaksamaan linear. Okay, so ada 2 bab So 2 topik. Lepas ni kalau keluar anda boleh guna kalkulator saja. Baik, kita pergi yang lebih mencabar sikit. Tak ada setengah jam lagi. Ini dia. Ini memang mencabar. Ini memang mencabar. Nama dia saya gabungkan ungkapan, pemfaktoran dan pecahan algebra. Kertas 1. Ini kalau tak silap ni, ramai tak nak buat soalan macam ni. Ramai demam. Kan? Sebab dia ada pecahan lah, kena bahagi lagi lah. Okay? So kalau ikut cara manual, yang ini kena difaktorkan ni. Nampak ni? Ini kena difaktorkan. Kenapa dia boleh difaktorkan? Okay. Saya cerita sikit Sebelum kita guna kalkulator, saya cerita sikit. Kalau dia akan jadi payah sebab pertama benda kalau kita macam ni dia kena dikurungkan. Dia kena difaktorkan. Macam mana kita tahu dia kena difaktorkan? Kalau kita jumpa huruf yang sama. Okey, tengok Saya buat jauh sikit sini. 2mn tambah 4n. Perhatikan ada 2 huruf yang sama kat sini, iaitu n dan n sini. Satu lagi, kita tengok ada nombor yang sama. Nombor yang perkali dia sama. 2 dengan 4. 2 dengan 4 ni. 2 dengan 4 tu adalah sifar 2. Jadi kalau nak faktorkan dia, tengok nombor dulu. Bila faktorkan, kita ada macam ada nombor sini, lepas tu ada kurungan. Siapa dalam kurungan, siapa di luar kurungan. So yang di luar kurungan adalah 2 lah. Sebab dia yang paling kecil. Antara 2 dengan 4, 2 paling kecil. So M ni letak dalam. M kat dalam. Besar sikit. Kemudian N. Yang N kat luar. Sini N. Ada MN. Lepas tu tambah. Untuk 4, untuk nombor 4, bila 2 dah ambil, baki tinggal 2 lah kan. So sini 2 lah. Nampak? Tu faktor kan. Maksudnya pemfaktoran macam tu lah. Bila kita darab balik, 2n darab n, kita akan dapat 2mn. Sama kan? Sama. Kemudian darab 2n dengan ujung. 2n darab dengan 2, kita akan dapat 4n. Sama yang ujung ni. Itulah maksudnya pemfaktoran. Bila dapat unsur yang mungkin sama, kita kena bawa keluar dan kita letak dalam kurungan. Kemahiran ini bukan semua orang dapat kuasai. Jadi perlu latihan yang banyak lah. Kalau dia keluar kertas 2, kita kena buat juga cara manual. Tapi tak apa, saya tunjukkan dulu untuk cara guna kalkulator tu. Kalau guna kalkulator, selama ni mungkin anda tolak soalan ni ataupun anda tembak je. Siapa jumpa soalan ni mungkin tembak kan.
Hari ni jangan tembak Mulai pada malam ni, soalan ni jangan ditembak. Okey. Pertama, cuba tengok soalan. Soalan tu 2mn tambah 4n kan? Bahagi 9 tolak n. Betul, bahagi 6n per 3 tolak n. Okey. Perhatikan dekat soalan tu ada dua huruf, betul tak? Ada m dengan n. Dua huruf kan? Okey, ada dua huruf So apa saya buat adalah saya katakan, saya buat macam ni. Let m sama dengan 2, n sama dengan 1. Okey? Sebab dalam soalan ada dua huruf je, m dan n. Maka saya namakan m2, n1. Okey. Ada orang tanya, kenapa guna 2 dengan 1? Okey, kita ambil nombor yang senang kita kira, yang kecil dan yang mudah lah. Janganlah ambil m tu 2 juta ke, n tu sebagai negatif 18 juta. Payahlah pula kan. Kita ambil nombor yang simple. Okey, oleh kerana ada dua huruf iaitu m dengan n, salah satu je nombor yang berlainan. Kalau m2, n1. Anda boleh cuba lepas ni m3, n2. Okey, ataupun nak guna m4, n3 pun boleh. Asalkan salah satu nombor tu berlainan. Okey Jangan guna yang sama pula. Jangan guna yang sama, maksudnya m1, n1 jangan guna yang sama, guna yang lain. Maksudnya m2, n1 lah. Biasanya macam tu. Okey, kalau ada 3 huruf, contohnya PQR kan. So P3, Q2, R1. Kita letakkan berbeza. Okey. So itu dia. Jadi apa kita buat adalah kita gantikan huruf dengan nombor dan kita akan letakkan setting kita dalam kalkulator supaya kalkulator boleh kira nombor tu. Dia akan keluarkan jawapan. Kemudian kita akan gunakan kaedah penggantian untuk semak jawapan A, B, C, D mana yang sama dengan jawapan soalan tadi. Okey, langkah pertama. Type balik semua soalan ni pada kalkulator dengan menggantikan M tu 2, N tu 1. Okey, konsep dia begini. Okey, jangan tekan kalkulator dulu. Saya tunjuk konsep dulu. Konsep dia adalah kalau 2mn, maksudnya 2 darab 2 lah. Okay, M kan 2 tadi kan. Lepas tu jumpa 2mn kan, jumpa mn. Okey, n gantikan 1. Nampak Okey, kalau tak nampak saya buat tanda sikit. Ini kan m, ni m, ni n. Nampak? 2mn. So 2 darab 1. Mana-mana yang anda gantikan tu letak kurungan. Okey? Sekarang saya teruskan. Tambah 4 n kan? N kurungan 1. Okey, ini adalah n. Ini adalah n n. Okey, bawah dia kejap jangan kira dulu sebab saya tunjuk konsep dulu. 9 tolak n. N adalah 1. Macam tu. Boleh? Lepas tu dia bahagi 6. Okey, 6 mn kan? So darab 2 kurungan darab 1. Tu mn. mn. Ni m, ni n. Kemudian bahagi bawah dia adalah 3 tolak n. So 3 tolak 1. Macam inilah konsep dia. Baik, sekarang bagi pengguna 570, anda boleh guna kaedah berikut. Okey, siapa yang dia tak boleh kira terus, anda boleh kira satu persatu. Maksud dia, anda kira ni dulu, selesaikan yang ni dulu, kita buat kurungan buat yang ni dulu. Selesaikan yang tu dulu, kira. Kemudian kira pula yang ini. Lepas tu baru bahagikan. Okey. Tapi siapa yang nak kira terus, jangan terkejut sebab dia banyak pakai kurungan. Okey Saya ulang balik. Kalau nak kira satu-satu, anda boleh kira yang pertama dulu. Ini pertama Kurungan pertama ni yang pertama. Lepas tu kira kurungan yang kedua. Okey Lepas tu barulah kita bahagikan. Anda akan dapat jawapan. One by one. Tapi kalau nak kira terus, inilah langkah dia. Cuma jangan terkejut sebab dia banyak kurungan. Okey. Bagi pengguna 570 bagi pengguna 570 MS ataupun yang kelas second edition ikuti langkah berikut. Pertama, tekan 3 kali kurungan. 1, 2, 3. Sebab dia ada 2 tingkat dan dia ada darab. Okey, 3 kurungan. Tekan 2, buka kurungan, tekan 2. Kan, rasanya panjang 3 tolak 2. Okey, tekan 2, tutup kurungan.
buka kurungan, tekan 1. Tekan tambah, tekan 4, buka kurungan, tekan 1, tutup kurungan sekali lagi. Tekan ABC, tekan ABC, tekan 8, tutup kurungan. Tak habis lagi, tekan bahagi, panjang sikit tekan 3 kali buka kurungan, sebab dia ada untuk yang kedua ni pula okey. Tekan 6, tekan buka kurungan, tekan 2, tutup kurungan, buka kurungan balik, tekan 1, tutup kurungan. Tutup kurungan sekali lagi. Tekan ABC, tekan 2, tutup kurungan. Baru selesai. Ini pengguna 570 sebab dia kena pakai kurungan. Kemudian saya tekan shift kak sebab dia dah ganti nombor semua nombor kan. Jadi tekan sama dengan je kat bawah. Tekan sama dengan kat bawah. So jawapan dia akan dapat berapa Kalau tak silap 1/6. Cuba cek balik, betul tak? Betul tak jawapan dia 1/6? Cuba cek, tolong sahkan. Salin dan cuba buat. Betul So dapat jawapan 1/6. Okey. 1/6 ni kita simpan tepi kejap. Simpan tepi Okey. Baik, kalau dapat 1/6, sekarang cubalah anda test A, B, C, D dengan menggantikan M2, N1. Guna kalkulator je, tekan-tekan. Jadi tengok dekat mana jawapan yang menghasilkan jawapan dia 1/6. Okey, cuba A, cuba B, cuba C, cuba D. Okey, step ni tolong salin, saya nak padam ni. Step yang ni. Saya perlukan ruang. Yang ni dah salin belum? Bagi pengguna 570. Kalau dah salin tak apalah. Sebab saya nak padam tu. Yang lain cuba tengok A berapa jawapan dia, B berapa jawapan dia, C berapa jawapan dia, D berapa jawapan dia. Dekat manakah letaknya 1/6? A, B, C atau D? Tekan kalkulator je. So 3M kan? 3 kurungan 2 kan? Macam itulah. Okey, dah salin Ni saya padam Step ni saya padam Okey, ni saya padam. Ni saya padam ni. Okey, baik Untuk A maksudnya tekan 3 lah. Tekan 3 kan. M tu 2 kan. Buatlah kurungan 2. Setiap kali kau nak gantikan nilai, kan buat kurungan. Buat kurungan. Sebab dia hubungan dia darab. Okey, kurungan 3 tolak N. N 1 kan. Bawah dia per M 2 kan. 2 tambah 2. Kira yang ni. Senang je ni. Jawapan A adalah 3 kalau tak silap. Jawapan A kalau anda ganti nilai macam ni, anda akan dapat jawapan dia 3. Saya buat guna pen warna ni. Ni jawapan A adalah 3. Betul? 3 Okey So A salah lah sebab jawapan yang kita nak cari adalah 1/6. Sedangkan A adalah jawapan dia 3. Maka A tu kita pangkahkan ni. Cuba B pula. B ni pula maksudnya 3 darab dengan 2 kurungan 3 tambah 1 tutup kurungan bahagi dengan M tambah 2, 2 tambah 2. Jawapan B jawapan kalau betul anda kira, B akan menghasilkan jawapan dia adalah 6. Boleh cek betul tak? Kalau salah bagi tahu. B jawapan dia 6. Juga salah sebab jawapan yang kita nak cari adalah 1/6. Maka B pun kita pangkal lah. Okey. Ni saya buat ni kau kena try Jangan tak try. Ni kalau tak try nanti menyesal. Kan? Orang patutnya bila kita dah belajar ni kena amalkan lah. Kan? Supaya kita dapat markah lebih banyak dan untuk ke tahap tu. Okey, cuba C pula. Okey, M tambah 2 maksudnya 2 tambah 2 lah. 2 tambah 2 bawah dia 3 kurungan darab 2 untuk kurungan 3 tolak N 1. Macam ni. Tekan kalkulator je. Tekan. So kalau anda kira betul untuk C tu, sepatutnya jawapan C adalah 1/3 kalau tak silap. Cuba cek. Kalau salah bagi tahu C jawapan sepatutnya akan dapat 1/3. Okey, so C pun salah lah sebab kita nak cari 1/6. Last sekali kita boleh try D Okey, D pula M tambah 2 kan. Maksudnya 2 tambah 2 per dengan 3 kurungan 2 buka kurungan 3 tambah
Okay, 3 tambah 1 untuk kurungan. Itu. 2 tambah 2 atas, bawah dia 3 darab 2, darab 3 tambah 1. Sebenarnya kalau anda tahu congak, tak payahlah tulis 3 tambah 1 ni. Yang macam ni kan, tak payahlah tulis. 3 tambah 1 kan 4. Letak 4 terus. Ni kan 3 kali 2 kan 6. Letak 6 terus, boleh je. Saya tunjukkan cara panjang supaya anda tahu flow dia. Tapi lepas ni dah tahu kan, anda boleh shortcut je lah. Macam ni, atas ni ada pun sama. Atas ni pun 2 tambah 2 letak 4 je senang. Tak payah tak 2 tambah 2. Tapi saya tunjuk supaya jalan kerja tu panjang. Sebab nak tunjukkan one by one flow dia. Tapi lepas ni dah tahu kan. So dah tahu boleh shortcut je lah. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 1, 4. Macam tu senang. So jawapan D adalah 1/6. Kalau anda kira betul, jawapan D ni akan dapat 1/6. Sekarang kita jumpa jawapan. Iaitu 1/6. D jawapannya 1/6. Dan dia sama dengan jawapan soalan yang kita dapat tadi tu. Maka sekarang, kalkulator dah bagi tahu kita, rupanya jawapan skema tu terletak di jawapan D. Maka jawapan dia adalah D. Nampak? Cuma kenalah buat kerja sikit, kan? Takkan semudah ABC kan? Dia adalah kerja sikit. Tapi ini jauh lebih mudah daripada kau nak kena buat cara manual. Sanggup ke kan? Tak sanggup kan? Jadi ini lagi mudah. Kertas satu guna kalkulator je. Okey? Semua adalah cara dia kan. Dan dia panjang sebab tengoklah pecahan dia pun panjang kan. Panjang pecahan dia, panjang ungkapan dia, panjanglah kita menjalankan kerja. Okey? So misi kita adalah mencari jawapan pada soalan. Jawapan pada soalan tu cari yang sama dengan jawapan ABCD. Kalau sama, itulah jawapan yang tersembunyi oleh skema. Okey, kita try soalan 10 pula. Okey, soalan 10. P kuasa 2 tambah 1 per 3P tolak P tolak 2 per 2. Okey. Pengguna 570. Okey, pertama sekali bagi kelas Swiss ke 570 ke? Okey, 570 tadi tu saya tunjuk 570 kan? Yang tadi ni saya tunjuk guna 570 lah. Yang ni. Oh, ya. Tadi yang panjang tu. Oh, saya tunjuk cara dia. Patutlah. Okey. Terima kasih. Okey sorry tadi kan saya tunjuk kan? Dah lah, saya tunjuk lah cara dia. Yang tadi yang panjang tu, saya padam tu. Cara dia saya tunjuk dah. Cara untuk soalan 9 ni, cara untuk guna 570, saya dah tunjuk tadi dah. Yang panjang tadi, saya padam dah. Tak apa. Dia tengok soalan nombor 10. Okey, nombor 10 Nanti saya tengok video balik. Okey, nombor 10. Bagi pengguna 570. Bagi pengguna 570 MS ataupun second edition. Ikuti langkah berikut. Oleh kerana dia adalah ada pecahan, ada tolak kan. Jadi pertama, kita akan isytiharkan sebagai P tu sebagai 1. Okay. Let P sebagai 1. Siapa nak guna let P sebagai 2, silakan. Nanti jawapan dia akan berbeza lah. Tak kisah tu. Yang penting anda setkan satu nombor. Okay Okey. Untuk P1. Apa tu? Untuk dapatkan jawapan. Yang tadi ni Yang soalan 9 ke maksudnya? Kalau soalan 9 ni untuk guna kelas Swiss, type macam biasa je lah. Yang saya buat kurungan ni nak tunjukkan flow je. Contoh macam ni Jadi okey, kita skip jap sebab ada orang tanya pasal jawapan ni, macam mana dapat jawapan kan. Okey, macam ni Sekejap. Bagi pengguna 570 mudah je. Kan tengok D M tambah 2 kan. M tadi kan 2 kan. M tambah 2 maksudnya 2 tambah 2. 2 tambah 2. Okey, bawah dia ni kan ada 3M. 3M maksudnya 3 darab dengan 2. Okey. Lepas tu ada kurungan. Tekan 3 tambah N1. So ni kira macam masa je. Maksudnya 2 tambah 2 ni 4 kan. 4. Bawah dia 3 kali 2 ni kan 6. Kan 6. Lepas tu 3 tambah 1 kan 4. So 6 kali 4. Kira lah terus. Kira terus. Jadi ringkasnya 4 bawah dia 6 kali 4 24. Kecil kan. Okey, macam tu je. Kira terus je. Dia tak payah banyak guna flow step dalam kalkulator. Kira macam masa je. Dia nampak macam panjang. Cuma saya tunjukkan cara ikut flow tu, ikut huruf. Jadi bila anda dah tahu, kira macam masa je. Kira macam biasa. Okey. Kita makan balik. Soalan nombor 10 tadi ni. Okey Saya ulang P1 let P1. Anda boleh guna juga P2, tapi jawapan dia berlainan lah. Tapi tengok dulu. Saya buat ni P1 Okey. Bagi pengguna 570,
Pertama konsep dia adalah kita gantikan P. Kat mana jumpa P? Ni P. Ni P. Dekat situ akan ganti 1. Dekat situ akan jadi 1. So, konsep dia adalah kalau tengok soalan tu, P kuasa 2 tambah 1 kan? Maksudnya 1 kuasa 2 tambah 1 per 3P. 3 darab dengan 1. Okey, nampak? Ini pun sebenarnya boleh mudah je. Kan? 1 kuasa 2 kan 1. Tambah 1, 2. Jadi atas ada 2 lah kan? Bawah dia 3 darab 1, 3. So 2 per 3. Nampak? Saya buat panjang ni supaya nak tunjukkan flow dia sama dengan soalan tu. Tapi bila anda dah faham lepas ni, shortcut je lah. Okay, okay, tolak. Tengok tu, soalan kata P tolak 2 kan? P tolak 2. P 1 kan? 1 tolak 2. Okay, per dengan 2. Nampak? Jadi kalau kita ikut ringkas ni, 1 kuasa 2. Kita buat yang ni. Yang ni kan? Yang ni tengok ni kan? 1 kuasa 2, 1. Tambah 1, 2 lah kan? 2 lah. 2, bawah dia 3 kali 3 kali 1, 3. 2 per 3. Tolak. Sebelah kanan pula. 1 tolak 2. Negatif 1 kan? Negatif 1. Negatif 1. Kena buat kurungan lah sikit ni. Okey. Bawah dia per 2. Sekarang kita guna kalkulator. So, yang ini negatif. Negatif jumpa negatif dia akan jadi positif. So, kita boleh ringkaskan menjadi 2 per 3. 2 per 3 tambah 1 per 2. Boleh kalkulator. Berapa jawapan dekat soalan? Siapa dapat? Siapa dapat soalan dekat apa jawapan dia? 2 per 3 tambah 1 per 2. 2 per 3 tambah 1 per 2. Berapa jawapan dia? 2 per 3 tambah 1 per 2. Berapakah jawapannya? Boleh kan? Kalkulator je kan? Tekan-tekan je. Ya, jawapan dia 7 per 6. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah 7 per 6. Baik, 7 per 6 ni simpan tepi. Sekarang kita pergi test A, B, C, D. Manakah jawapannya yang menghasilkan 7 per 6? Maka itulah jawapan yang kita cari. So, apa nak kena buat? Guna kalkulator je, tekan-tekan. Dapat dah. Jawapan dia, tekan-tekan, gantikan P1. So, cuba cari. Jumpa yang sama, itulah jawapan. Sekarang semua cuba. Dah ada kawan kita dapat Tanya. Kalau A ni, maksudnya negatif P kuasa 2, maksudnya negatif 1 kuasa 2 tambah 6 kurungan 1 tambah 2. Kalkulator je, tekan-tekan je. Bawah dia 6 darab 1. 6P kan? Nampak kira ni. Berapa? So, dekat A sepatutnya jawapan dia adalah 7 per 6. Sama kan? Sama dengan jawapan. So, jawapan dia A lah. Tapi, sebelum anda confirmkan jawapan dia A, tolong cek dulu bagi 4 jawapan. Takut berlaku jawapan seri. Kalau tak seri, confirm lah jawapan dia A lah. Jadi, kena test jugalah B, C, D. Okay, walaupun kena test, tapi okey lah. Jauh lebih mudah daripada kita buat manual. Kalau manual ni, payah nak buat ni. Demam kita, kan? Cuba B. B kalau betul anda kira, kalau gantikan P1, B sepatutnya jawapan kita adalah negatif 5 per 6. Okay, so B tak sama lah. Sebab jawapan dia negatif 5 per 6, maka tak sama dengan jawapan kita. B kita pangkahkan. Okay, cuba C pula. Cuba C pula. C gantikan P1, 1 kuasa 2, tolak 1, tambah 1. Bahagi 3 darab 1. Okay. C jawapan, kalau anda betul anda kira, jawapan dekat C adalah 1 per 3. 1 per 3 pun salah lah sebab jawapan kita nak 7 per 6 kan. Jadi C pun kita pangkahkan. Dan cuba D pula. P kuasa 2 tolak P tambah 3 per dengan 3P. Maksudnya 1 kuasa 2 tolak 1 tambah 3 per dengan 3 darab 1. Kalau betul anda kira, jawapan dekat D tu akan menghasilkan jawapan dia 1. Jadi dekat sini, kita dapati bahawa tidak ada jawapan yang seri. Ada sebab sebelum ni, kalau kita buat jawapan, kan, tiba-tiba jawapan tu sama. Contohnya kan, contohnya macam ni Ini saya bagi tahu dalam kes ni, jawapan kita adalah A Jawapan kita adalah A, ini jawapan kita, kan.
Jawapan kita yang ni. A ni. A. Sedangkan B, C dengan D adalah tak sama. Salah kan? Jadi kita boleh pilih jawapan kita A lah. Sebab dia sama dengan, ni sama dengan yang soalan tadi kita buat ni. Sama. Nampak? Bila sama, itulah jawapan dia. Okey. Cuma sekarang ni, kalau berlaku seri. Kita nak buat? Dalam kes tertentu, kalau kita dapat jawapan seri, contohnya D jawapan D ni, tiba-tiba dapat jawapan juga 76. Dah pening. Macam mana pula ni? Dua jawapan yang sama. Mana tu nak pilih? Okey. Kalau berlaku seri, maka anda akan tukar P ni, tengok atas, P1 ni, tukar menjadi P sama dengan 2. Dan kena buat sekali lagi. Sebab tu je risiko dia. Tu je dia punya leceh sikit lah. Jadi, kalau kita guna P1, kalau gunakan 1, kalau kita cek jawapan ada berlaku seri, jawapan yang sama, maka kita kena reverse balik, tukar P tu sebagai 2. Dan setakat ini, kalau kita guna P2, insya-Allah tak akan berlaku seri. Tapi kalau guna 1, ada kemungkinan berlaku seri. Okay, jadi lepas ni, kalau anda nak guna P2, maka lebih elok lah. Okay, jadi nombor P1, P2 ni ikut pada kita. Kalau kita nak guna nombor 3, contohnya P3, so jawapan dekat sini lain lah. Ini. Kalau anda guna, contohnya, tengok sini Kalau anda guna P sama dengan 3, kan ni, maknanya jawapan dekat sini, yang ni, dia bukanlah 76. Dia akan jadi lain lah. Tapi tak kisah tu. Apa juga jawapan yang anda dapat, pastikan dia sama dengan dekat A, B, C, D tu. Kalau jumpa yang sama, itulah jawapan dia. Tak kisah anda ganti dengan apa. Okay, so anda lepas ni boleh try. Cuba ganti P2 pula. Cuba ganti P3 pula. Dapat tak jawapan sama? Okay, tapi kena ingatlah, kalau ganti P2, semua jumpa P lepas ni, semua P tu 2 lah. Jangan tukar-tukar pula itulah cara dia. Okay, tak apa, nanti boleh tengok balik video kalau anda kurang jelas. Tapi ini sangat membantu, teknik ni sangat membantu. Petang tadi saya, siang tadi, tengah hari tadi saya bersama dengan murid daripada Semarata Dia Lebu. Dia orang sangat teruja lah dengan teknik ni kan. So, dia tak pernah jumpa dalam buku. Okey, soalan last untuk malam ini. Ungkapkan 2 Nm per P darab PQ tambah PM per Nm kuasa 2. Sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey, dalam kes ni, saya lebih suka kaedah manual. Lagi senang berbanding kaedah kalkulator. Senang kan ni? Tak apa, kita belajar. Okey, apa nak buat? Pertama, tengok Okey, follow 2 Nm per dengan P darab dengan PQ tambah PM. Bawah dia Nm kuasa 2. Perhatikan, ada huruf yang sama di sebelah sini. Tengok ni. PQ tambah PM. Ada huruf sama iaitu P kan? P muncul 2 kali. Dekat situlah kena difaktorkan. Satu luar kurungan, yang lain dalam kurungan. So, yang lain semua salin baliklah macam biasa. Okey Yang lain salin balik macam biasa. Tengok 2 Nm per dengan P saya kekalkan darab. Okey, ini saya biar dulu Bawah dia sama Nm kuasa 2. Okey. Yang saya buat kotak hijau tu, tengok ada P 2 kali. So bila P 2 kali, P tu sekali tulis kat luar. Macam tu. Okey. So yang lain dalam kurungan. Nampak So bila jumpa dua huruf yang sama, tulis sekali saja di luar kurungan. So yang lain dalam kurungan lah. So kalau PQ, P dah tarik keluar, yang dalam tinggal Q lah. Nampak? Okey. Kemudian tambah untuk PM pula, PM P dah tarik keluar, yang tinggal dalam kurungan adalah M. So bila darab balik, kita akan dapat yang atas. Okey. Maksudnya bila P darab dengan Q, kita akan dapat PQ. Sama kan? Okey. Kemudian P darab dengan M, kita akan dapat PM. Sama juga dengan atas. Itulah faktorkan. Kita nak semak macam tu. Bila kita faktorkan, cuba darab balik. Kalau dapat yang atas sama macam yang asal, betul lah cara kita faktorkan. Okey? Baik, sampai sini dah selesai. Hampir selesai dah. Apa nak kena buat? Kita potong. Cari yang sama dan kita potong. Permudahkan. Apa yang sama? Perhatikan. Pertama, N. Okey, nak bagi tahu juga. Kalau potong-motong ni, potong pemudahkan ni, mansuhkan ni, kita pilih yang atas dengan bawah. Tak kisahlah atas bawah dia bersilang ke, asalkan dia seorang atas, seorang bawah. Dia tak boleh sebaris. Maksudnya, atas dengan atas tak boleh potong. Bawah dengan bawah tak boleh potong. Dia nak potong ni mesti atas bawah. Jadi, N sini saya potong dengan N sini. Selesai.
Okey, boleh. Apa lagi boleh potong? P. P sini pun boleh potong dengan P sini. Selesai. Apa lagi potong? M. Okey, M. M dekat atas tu M1M lah. M1. Yang bawah ni M2. Dia umpama macam ni lah. M ke atas 1, bawah M kuasa 2 maksudnya M 2 kali. M darab M. Tu maksud dia. So, bila kita potong, atas 1, bawah 1 masih tinggal 1 lagi kan? Nampak? Tu konsep dia. Jadi apa saya buat? Saya potong atas 1M. Bawah saya potong kuasa 2 je. Bawah tu saya potong kuasa 2 je. Macam ni. Maka tinggal M saja kat bawah. Faham atas M1, bawah M kali M lah. M kuasa 2 kan? M kali M. So, bila pertarungan satu dengan satu, tinggal satu lagi kat bawah. So, apa lagi potong? Dah, tu je. Tak boleh potong lagi dah. Jadi, kita buat balik. Tulis balik apa hasil akhir kita. 2 darab dengan kurungan Q tambah M per dengan bawah tinggal M saja. M saja. Kan? Okay. So, 2 darab ni kita boleh dapatkan lah. Darab ni tak payah ada. Tak apa kan? Kita dapatkan terus. So, 2 rapatkan kurungan Q tambah M tutup kurungan bawah dia per M. Okey. Kalau tengok sini, kita dah selesai dah. Ini jawapan dia. Tapi tak ada dalam jawapan A, B, C, D. Tak ada. Inilah SPM. Dia sengaja bagi kita panik. Sedangkan jawapan dia adalah D. Tu tengok. D dengan jawapan tu sama. Betul tak? Kan? Jawab jawapan D. Jawapan D ni, kan? D ni. Kalau kita darab balik, betul tak? 2 ni darab dengan Q dapat apa? 2Q kan? 2Q. Lepas tu 2 darab M dapat apa? 2M kan? Tambah 2M. Kan sama dengan atas tu? Bawah dia per M. Nampak? Jadi jawapan dia D lah. Nampak? Padahal kita buat jawapan tadi ni, kita dapat yang ni. Ni, jawapan kita yang ni. Okay? Cuma SPM dia sengaja dia bagi lain. Supaya kita panik. Jadi jangan panik. Bertenang dulu. Mungkin jawapan kita diubah. Dia SPM boleh ubah jawapan kepada bentuk lain. Sehingga kan kita mungkin panik dan kita tak nampak jawapan dia. Kalau kita bertenang, insya-Allah kita akan nampak. Rupanya, dia suruh darab dulu. Darab dulu baru dapat jawapan dia D. Sama lah. Boleh faham Harap faham maksud saya ni. Jadi SPM begitu. Dia ada perangkap. Dia sediakan perangkap. Sengaja dia bagi perangkap untuk menyusahkan kita sikit lah. Jadi kita perlu ketenangan. Harap anda bertenang, terjawab soalan. Anda akan dapat menjawab soalan dengan baik. Okey. Jadi kita cukup setakat ini untuk malam ini. Ada nak soalan tanya apa? Okey ke malam ni? Dapat sesuatu malam ni? Kita dah bincang 3 topik. 3 topik menggunakan kalkulator. Dan kita akan teruskan pada minggu depan dengan apa tu? Cikgu nak tanya kenapa kuasa 2 terpotong 2 kali? Potong sekali. Okey, baik macam ni. Okey, kuasa 2 saya ulang balik macam ni. Atas dia, tengok tadi kan, atas dia ada M kan? Okey, bawah kan ada M kuasa 2, betul tak? Ini kalau kita huraikan dia akan jadi M, bawah dia adalah M darab M. Kan M kali M kan M kuasa 2. Bila kita potong satu-satu. Atas 1, bawah 1. Jadi bila potong atas 1, balas balik bawah 1 lah. Nampak? Jadi yang tak terpotong, yang belum terpotong, M ni je lah. Sebab tu masih tinggal M lagi. Okay? Sebab tu dia tinggal M saja. Jadi kalau nak ringkas, kalau dah faham konsep tu, bila kita jumpa situasi macam ni, M, bawah dia M kuasa 2 kan. Jadi hanya atas ni saya potong sekali, dan untuk M kuasa 2 bawah tu, saya potong kuasa 2 dia. Lagi mudah. Dan tinggal M je lah, sama lah. Okay, sama juga kalau macam ni. Kalau atas dia M kuasa 2, bawah dia M kuasa 3. Kan? Jadi kalau M kuasa 2, dia kuasa 2, kan? Saya potong ni kuasa 3, tinggal satu je lah M. Macam indeks lah kan. Kalau M kuasa 2, bawah dia M kuasa 3, kan indeks kan kita buat kalau bahagi tolak kan. Bila asal sama, bahagi kan. So tulis M sekali, kuasa ni bila tolak, bila bahagi tolak kan. So 2 tolak 3 lah. Okay, tapi negatif pula ni kan. Dia akan dapat negatif. Tapi masih lagi satu. Ataupun cara mudah dia macam ni. Kalau M kuasa 2, sikit lagi M kuasa 2, bawah dia M kuasa 3, umpama atas tu M kali M 2 kali, bawah tu M 3 kali. M kali M kali M 3 kali. Tu maksud dia. Jadi potong atas satu, bawah satu. Potong atas satu, bawah satu. Kan tinggal satu lagi. Sebab tu kalau nak ringkas, saya potong je M2 ni. Kat sini kan ada M kuasa 3.
Bila potong ni, potong ni pula, potong 3, tinggallah tu. Okay. Tu lebih mudah lah. Kalau tak faham, kita buat cara manual yang panjang. Anda akan faham lah. Okay. Ada lagi soalan tanya? Okay. So, terima kasih untuk kelas malam ni. Saya harap anda dapat sesuatu ilmu untuk digunakan dalam SPM. Dan kita akan sambung lagi dengan banyak lagi topik yang boleh menggunakan kalkulator. Tapi cukup untuk malam ni. Saya harap anda amalkan, ingat baik-baik step dia supaya anda jadikan dia sebagai senjata untuk menghadapi SPM yang akan datang. Okey, terima kasih untuk malam ni semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sama-sama. 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 Okey, terima kasih.